Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So, hari ni, hari yang ditunggu-tunggu. Okay guys, so I've been waiting for so long untuk this Malaysian brand untuk keluarkan produk dia ni dekat sini, dekat Malaysia. Sebabnya produk ni dah lama keluar dekat Indonesia. I don't know why, kenapa dia prioritize dia punya outlet dekat Indonesia berbanding Malaysia, sedangkan dia Malaysian product. Tapi Indonesia dapat lu benda tu. So maybe benda tu datang daripada Indonesian punya outlet punya idea ke, tak tahu macam mana kan. Tapi akhirnya Roti Boy, okay, Malaysian made, Malaysian brand Roti Boy akhirnya mengeluarkan Roti Boy Ice Cream. And the first outlet yang dapat tu adalah di sinilah, Roti Boy Alamanda. So kita akan pergi try. Okay, so yeah, let's go. Okay guys, and alalang tu, so sebelum ni aku review Papa Zola. Aku tengok dekat sini, aku review juga dia punya The New TGV Cinema. And so untuk Roti Boy ni, sebab aku datang kat Alamanda juga, aku nak review satu lagi outlet yang baru buka juga kat sini, yang dah lama tutup and di reno, which is dia punya bowling. Okay, so kita akan review dia punya bowling sekali lah dalam apa ni, sebenarnya ini untuk Roti Boy punya video, tapi dalam tu aku tunjuk sikit lah. Okay, lane baru, orang kata bowling dia yang baru lah, macam mana. Let's see how it goes. Let's go. Okay guys, so ni outlet baru. Definitely looks better. Okay, nampak lebih cantik. Lane pun nampak lane baru. So pada aku okay lah, nice lah. Okay, dia tutup agak lama tapi okay lah. Kalau with this lots of improvement that they have made, aku rasa okay lah, it's worth it lah. So aku akan try main juga hari ni. Aku dah tak nama, tapi sebab ramai kan, tunggulah. Okay guys, so kita review sikit. Kau tengok kursi dia nampak biasa, tapi boleh goyang boleh goyang. Boleh pusing. Nice lah. And dia pun not bad, so nice. Okay guys, so setelah beratur selama 15 minit macam tu, kita dah dapat nama dia, Roti Boy Pocket ataupun Pocket Boy. So here it is. So jom kita try, let's go. Aku ambil ice cream mix. Okay, dia boleh ambil coklat saja, vanilla saja, tapi aku ambil mix lah. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Look. Aduh. Rasa dia memang literally macam apa yang kau expect lah. Roti Boy, Mexican bun Roti Boy yang sangat sedap tu, yang very buttery, very apa, dia punya coffee salutan coffee kat luar tu yang keras, and buttery bun dekat dalam yang very soft, ditambah dengan rasa ice cream yang very creamy and very chocolatey. Such a great combination lah pada aku. Sedap lah. Okay. Aku pernah rasa ada kedai lain buat macam ni. Dia macam tiru kakak Roti Boy, sebab Roti Boy tak buat lagi kan kat sini. Aku pernah rasa itu sedap dah, tapi yang ni memang way out of the league lah. Memang sedap gila lah, sebab Roti Boy punya roti tu memang sedap. Tu tambah pula dengan ice cream kan, padu lah. Sebenarnya aku boleh buat sendiri je kat rumah, tapi yelah, kita nak try yang original Roti Boy punya kan. So yeah, sedap. You should go and try it lah. Cuma pergi, maybe aku rasa jangan pergi waktu weekend lah, sebab sekarang ni weekday pun ramai kat yang beratur, sebab dah petang, orang dah habis office hour. Ini kan pula kalau weekend aku rasa ramai tu. So yeah, just go and try it lah. I will give rating of 9 out of 10 lah untuk ni Roti Boy ni. 9 out of 10. Dah, aku rasa itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.